Maira turun dulu. Dora pergi taman. Maira. Saya adik-adik. Di. Kaki dia tu nampak. Pasal ubat nyamuk ah. Nyamuk banyak. Maira turun apa? C. Cakap sebut C. A. Ha. A. Apa kakak? B. Main sana. Tak ada dah. Air dah ambil. Pandai pula si Jana naik. Tadi tak berani. Kat Taman Medan kau dah tak asyik Taman Medan. Sini je okey. Kalau dekat bawah Pelik Rumah Lin tu banyak Indonesia. Dia duduk dekat taman, dekat buai semua. Kau mau tahu tak? Budak-budak nak main pun tak boleh. Petang tadilah suami ni bawa kan. So dia nak taman dah berapa minggu tak pergi taman, kesian pula. Sebab dia cakap jomlah kita pergi malam ni. So kami pergilah beli lauk tadi. Terus pergi sini kejap. Orang gelap. Nah, kalau siang cantik ni. Tasik sini banyak juga orang mancing. Sebab tu kat sana pun ada taman lagi. Cantik. Kat sini, kat tempat ni selalu orang buat bakar-bakar, makan-makan. Sebab tu dia bawa tu. Dia nak makan-makan kat situ, bakar-bakar. Boleh je korang kat sini, kat Medan ni. Best. Kat Taman Medan. Ni taman lagi. Dia pun nak ikut apa Ainur Yaya buat. Syuuu. Dia nak naik lagi. Yeay. Kau mau tengok dia lari. Laju benar. Macam tak cukup tanah. Tengok si Jana. Ya Allah, tak pandangan kecil. Tengok. Jatuh dek. Slow. Apa? Daun? Wah. Daun. Dapat daun pun gembira. Seronok. Untuk sibuk petik daun. Terang korang nampak itu. Why laju. Buai laju.
tepi baba. Dia takut, dia tak nak orang buai. Adik-adik. Awai kata. Bukan. Naik basikal. Woi, panggil orang ni. Naik basikal cepat. Oh, pandainya. Ya. Oh, pandai. Kenapa kakak ambil daun tu? Itu sebelah aje. Tengok Yaya. Ui, lajunya ya. Kakak naik tu lah. Naik tu basikal tu. Janganlah kakak. Kakak. Cepat laju. Maira. Ya, ini mana nak? Mana aja nak apa? Sini naik basikal. Cepat. Ini tu boleh. Naik. Ini boleh. Naik. Okey, kayu. Kau ni kejap sini, kejap sana. Macam mana kau nak naik tu? Kecil ni datang. Adik tak boleh situ. Dek. Ayo. Oi. Amboi. Naik. Oh, pandai. Macam ni pusing? Pusing lah. Oh, macam tu pusing. Oh, pandai lah kakak. Kat Taman Medan ni lah. Tunjuk air. RM1 je korang kat Taman Medan. Sibuk orang ni. Kedai Aceh ni buka pula, selalu tutup. Tak boleh buka kot. Nanti air seorang satu RM1. Medan. Ni kakak-kakak punya klinik ni. Klinik. Kalau malam, sonok lah Taman Medan. Macam-macam ada jual. Kereta. Saya ingatkan nak beli depan tu. Yang viral juga. Tu kan ada lampu tu belah kiri. Yang situ. Oh, ni sini kedai sabun. Taman Medan. Hidup malam-malam. Apa kau nak, semua ada. Nasi lemak, bakso, soto. Semua ada Taman Medan. Semua ada. Dia banyak-banyak kedai ada yang tutup, ada tak. Ni apa dia jual ni? Air. Tu. Sotong celup tepung lah. Air lagi. Ni nasi goreng. Apa ni? Ni nasi lemak belauk. Nasi lemak RM1. Korang kalau nak beli apa tu, popia ke, donat ke, nasi lemak sini sedap. Dah habis, dah tutup dah. Ini agak ni, nasi lemak lah, cheese, bagai-bagai cheese, Korea lah, ada kek lah. Okey, kita dah start parking kereta. Kita nak balik. Dek, jaga ibu sini, dek. Ainul. Ya, Maira. Dah parking kereta dah. Jomlah kita balik. Bising lah. Ayuk, baba tak ada tutup. Amboi. Sini dek, situ lipas lah, tak situ. Sini lipas situ. Lipas. Ya pun.
telur. Apa dalam ni kita beli tadi? Kicap, sos cili, lepas tu limau. Air budak-budak tu dia tak nampak lagi. Keropok ni nak digoreng. Kita beli ni daun pandan. Daun pandan ni berapa ringgit ni? RM1.31. Tu kita beli daun apa ni nama dia? Daun kesum. Daun kesum RM2. Sayur ni berapa? RM2 sekupang. Kobis. Kita beli pisang. RM3.9 kupang pisang. Lepas tu kita beli sayur kacang. RM2.56. Kita beli daun kari. RM1.99. Tu kita beli apa ni? Limau. Kita beli limau. Kita beli halia dengan kunyit hidup. Lepas tu beli peria. Peria dengan lobak merah. Bawang putih, bawang merah. Plastik sampah. Lepas tu beli ayam. Ayam kerang lagi apa? Tadi dia beli ayam dengan kerang, lepas tu beli fries. Itu je lah. Habis tadi. Total RM103.26. Dekat Pasar Raya MM Tamak Medan.